Ni tanya, masa saya muda, saya banyak tinggal semayang. Tak mu, gitu belaka. Sekarang saya dah insaf, bagus. Saya nak ganti balik solat, tapi sebab kerja masa saya nak ganti solat, saya kat. Dan saya rasa lengah. Boleh tak saya solat ganti dalam keadaan duduk? Baik. Kalau kita tak mampu nak qada berdiri, boleh qada duduk. Tapi kalau mampu berdiri, wajib berdiri. Pasal asas semayang, salli qa'imah. Macam tadi, iza kumta ila salat. Bila kamu semayang, kum, bangun. Okey? Nabi kata, salli qa'imah. Semayanglah kamu, mesti berdiri. Dia ni oleh kerana rengah sangat, tak boleh nak berdiri, dia nak semayang duduk, boleh tak? Tak usah kata qada, semayang tunah boleh. Apa? Fa'il lam tastati', maka jika kamu tidak raq, kalau tergantung lah. Kalau bahasa baku, kalau kamu tidak ada kuasa, adamul istita'ah lil qiyam, tidak ada kemampuan berdiri, tak raq nak diri, orang tergantung kata. Faqaidah, semayang duduk. Semayang ni semayang tunai. Dah qada sama kau. Kalau nak semayang qada, maknanya wajib qada berdiri. Tapi nak qada berdiri, tak raq, qada duduk. Sah. Okey? Soalan seterusnya.